Bang, kereta X50 berapa gaji yang selesa kalau nak pakai? Menarik soalan ni. Kalau kita tengok rival kereta X50 ni, ada Corolla Cross, ada juga Honda HR-V. Dua-dua model ni harga memang dah lebih dari 130,000. Over budget. Letak tepi kejap. Berapa income yang selesa kalau nak pakai X50 flagship RC pada tahun 2025? Model RC ni adalah yang dah upgraded version. Jom kita breakdown. Model baru harga bermula 113,300. Deposit kalau 10% 11,300. Road tax 120. Insurans kalau dah ada 55% NCD 1,451. Total upfront untuk kereta ni adalah RM12,871. Farhan, senior top sales daripada Proton, ada offer rebate RM7,000 untuk model flagship. Dia siap bagi full tank, boleh sampai ke JT Marang, dan juga full tinted satu kereta untuk elakkan driver-driver ni digoda oleh akak-akak kedai Tom Yam. Keselamatan memang terjamin. Rebate RM7,000 tu boleh buat belanja anak isteri pergi vacation dekat Pulau Redang sambil intai penyu bertelur. Installment kalau kira untuk 9 tahun, sebulan RM1,165. Setahun RM13,980. Kita breakdown dia punya kos bulanan pula. Insurans RM1,451, road tax RM120. Servis katalah 2 kali setahun RM700. Untuk wear and tear kita preparekan RM650. Kalau beli X50 ni dengan Farhan Proton, korang tunggu je kat Pulau Redang, Farhan akan hantar kereta ni sampai ke JT. Total up yearly expenses untuk kereta ni adalah RM2,921. Bukan yearly installment, dengan yearly expenses, maka dapatlah RM16,901. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,408. Berapa income yang selesa? Katalah nak gunakan 30% daripada income untuk beli X50 flagship ni. Sebulan income kena ada RM4,693. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM7,040. Kalau ikut income yang selesa, minimum gaji bersih RM4,600 dan ke atas. Tapi bila tengok balik dekat grup-grup, dia orang punya discussion, masih ada lagi yang gaji basic RM4,500. Sibuk tanya, lepas ke tak kalau nak beli Velfire? Bagus, impian besar, tapi income kecil. Jangan ikut nafsu.